Manja musim ke-10. Macam kawan, semua rasa tak vibes musim ke-10 ni? Rasa tak? Okey. Rasa cukup bersemangat. Tapi yang paling penting sekali, 10 kali lebih cool. Dengan konsep dan vibe yang segar, Manja musim ke-10 akan merayap satu Singapura demi dekatkan diri kami lagilah dengan anda, penonton setia Manja. Pak merayap je on. Oh, dia masa terbiak. Edisi yang ke-10 ini akan tetap share tempat-tempat yang menarik. Sembang topik bual yang trending dan juga hangat. Dan juga ketengahkan bakat yang senang kata amazing lah. Sebentar nanti kita boleh bual tentang topik jurang generasi. Antara realiti dan persepsi bersama ayah dan anak selebriti Sujimi Muhammad dan Christina Sujimi serta pempengaruh Fika Zainal. Dan kita juga akan ke konti Ria 897 untuk jenguk dan ketahui apakah antara kerja yang dilakukan oleh penyampai radio Niti Baizura sebelum, semasa dan selepas beliau ke udara dalam segmen terbaru Boleh Ikut. Lepak dan chill bersama Syazmu dengan single terbaharunya dalam Boleh Dengar. Dan juga Manja akan ketengahkan segmen kegemaran ramai iaitu Boleh Rasa. Nampaknya sayalah yang bertuah untuk episod pertama Manja kali ini kerana dapat peluang untuk makan dalam Boleh Rasa. Jangan marah ya nak ya. Tapi Zain, adakah anda bawa hidangan tu untuk kongsikan bersama kami di studio ni? Peluang tersebut tu mungkin ada sekiranya saya dapat jawapan tepat daripada anda semua untuk soalan Boleh Cabar. Rasanya saya boleh beri jawapan. Soalannya apa ya, Zin? Boleh. Ambil semua. Makan Sila semua ambil. dumpling. Okey, sabar dulu guys. Okey, untuk segmen Boleh Rasa pertama, saya telah dapat cuba hidangan dumpling yang unik dengan inti yang telah digabungkan dengan hidangan tempatan yang berbagai. Okey, caranya mudah sahaja. Di sini ada 3 nama hidangan dumpling ya. Dan di antara 3 ini hanya satu sahaja yang betul. Yang pertama, adakah hidangannya ayam sambal petai, okey, ataupun daging telur asin cili padi. Okey. Ataupun daging lemak cili tempoyak. Sila buat pilihan sekarang. Oi! Pelan-pelan lah. Ada yang betul kan? Jadi untuk beri penjelasan, Ya. saya telah pilih daging lemak cili tempoyak. Antara 3 ini yang paling berkuah. Jadi saya boleh bayangkan kalau kita makan dumpling tu kan dia macam meletup dalam mulut. Syuk kan? Itu apa yang anda rasa? Sekati awak lah apa yang awak fikir tempoyak betul. lah saja. Saya sebenarnya tak banyak pilihan. Saya tengok cuba tinggal ayam sambal petai. Tapi saya rasa ini yang mungkin fusion yang paling dekat. Sambal petai dengan ayam. Ya. Saya rasa pilihan saya yang paling tepat. Daging telur asin cili padi. Kita kalau ke restoran Cina pasti kita lihat gabungan menu seperti ini. Okey, tak boleh, jangan. Untuk ketahui siapa yang betul, siapa yang salah, mari kita sama-sama saksikan Boleh Rasa. Kuih Chang atau Bak Chang ini adalah antara makanan kaum Cina yang bukan sahaja sukar didapati tetapi juga sukar untuk menghasilkannya. Namun, dengan kreativiti dan dedikasi, makanan tradisional ini kini boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Saya nak tanyalah kepada Sarah ni, kenapa Sarah pilih untuk buat perniagaan yang jual dumpling dan juga kuih Chang? Kerana saya tahulah kuih Chang ni susah nak buat, lagi susah nak dapat. Jadi tak banyak orang jual kan. Jadi kita nak jual lah. Kita jual kuih Chang. Jadi orang Melayu dapat rasa kuih Chang ni. Saya belajar daripada nenek saya. Nenek kahwin dengan orang Cina. And atuk dulu nak cari kuih Chang tak dapat yang halal punya. Jadi nenek belajar daripada her in-law. Then now I jual neneknya resipi. Boleh tak mungkin Sarah tunjukkan saya macam mana nak bungkus dan ikat kuih Chang ni? Boleh? Jom, Boleh. kita pergi dapur. Okey, mari. Komponen kuih Chang. Pulut, kuning telur masin, inti cendawan dan yang terakhir, kastanya. Okey, Sarah, boleh tak sekarang anda tunjukkan saya cara untuk bungkus kuih Chang ni? Okey, sekarang Okay, so saya take 2. dua daun buluh. Daun buluh inilah yang akan menghasilkan aroma wangi dan akan menyerap ke dalam pulut dan inti. Tak ada scotch tape Nak exchange tak?
nak action. Okey. Jadi kita Kemudian ada beras pulut, pulut ni dalam dia ada apa, Sarah? ada bawang and garam. Kita ambil kuah daging ni. So then we will letak the telur asin and the buah berangan. Okay, then kita letak cili padi. Okay, so kita letak mushroom. Okay, then the next step is to put the daging. Untuk masak daging ni, kita siapkan hari sebelum. And then bila pagi datang, tinggal ikat je. Okey. Then kita tutup. Paling banyak kita buat 24 kilo beras. Oi, 24. Ya. Tu kira dalam berapa bungkus kuih cang agaknya? 24 kali 12? Berapa? Ya, tak tahu. Dalam beratus-ratus lah. Beratus-ratus, ya. Jangan jatuh. Oh. Cut, action. Okey, Sarah, saya dah siapkan 2 per 20. 20, betul? Ya. Kita nak rebus, so saya akan masukkan daun pandan dulu. Kemudian kita letakkan garam. Selalunya kita rebus 4 jam. 4 jam? Jadi saya kena tunggu 4 jam untuk makan? Tak, saya dah siapkan kat sebelah sini. Oh. Okay. Tapi kenapa dia punya air dia macam gelap-gelap, coklat? Okey, sebab kita punya kuih cang ada kicap. So, the kicap keluar meresap to the water, then air dia jadi colour macam ni lah. Inilah dia hasil ya. Kasih sayang bungkusan yang telah saya siapkan. Potong. I think gunting lah. Just pull. Okey, sebenarnya tak payah pakai gunting pun ataupun pisau. Kita boleh tarik je tali dia. Oh, nampak tak tu? Walaupun dah direbus tapi tetap dalam bentuk 3 segi. Pulut dia tu lembut dan juga penuh dengan rasa rempah yang telah sebati setelah dibungkus tu. Saya rasakan dengan setiap suapan tu ada rasa yang berbeza. Dan saya rasakan ini 10 per 10. Sarah? Sarah, Ya, boleh saya bawa balik 10? 10 eh. Awak ikat berapa? Saya ikat 2 tapi 10 tu sebab saya kerja keras kan tadi. Okey, boleh. Boleh? Wah, Zin, kalau kena saya yang kena buat dumpling tu, saya rasa dah siang-siang dah terbuka, dah berderai semua dah rasa. Bukan senang tau. Nak pintal dumpling tu harus pastikan yang ia mampat dan padat, dan bila ia masak tu tak melekat ke alat pemasak. Tapi kan yang paling menakjubkan adalah semangat belia yang berusia 24 tahun untuk ketengahkan hidangan tradisional yang telah wujud sejak tahun 1800 di negara China. Dan hari ini ia boleh dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Termasuk kita. Betul tu. kata. Ya, siapa kata ya makanan tradisional tak boleh hip. Tapi kan yang penting sekali saya rasa Shen, awak ni dah tak sabarlah untuk rasa kerana awak dah dapat tekaan yang betul. Betul. Daging telur asin cili padi. Okey, Shen silakan. Oh, jadi ini? Ini Okey. yang saya buat ni. Ya. Awak yang buat ni? Saya yang buat. Untuk pemenang saya ambil kan? Okey, tapi bagi anda berdua yang kalah, Ya. ada juga cendera hati. Alah. Yang ini adalah satu perisa istimewa yang telah dilakukan oleh Sarah sendiri. Okey. Khas untuk manja. Jadi anda perlu teka apakah perisa dumpling ini. Ni untuk orang yang kalah. Ni pun nak menang eh? Sedap. Sekejap, ada petai. Dah makan petai belum? Saya rasa Saya tahu. Apakah perisa? Apa? Ayam sambal petai daging lemak cili potong poyak. semua. Betul! Kita menang. Dah tak, kita menang juga. Cing. Baiklah, Manja akan berehat seketika. Sebentar nanti kita akan buka meja. Boleh buat bersama tetamu undangan Sujimi Muhammad, Istina Sujimi dan juga Fika Zainal. Jumpa kami nanti dalam Manja! Makan. Sedap, Shen. Saya berbagi. Budak-budak Gen Z dengan boomers kan? Siapa lagi pemalas? Antara Gen Z dengan boomers, siapa? Yang paling problem solver.
Honestly, I rasa macam boomers lah. Hello. I tak tahu. I feel like they are more disciplined in their mindset. They can think on their feet lah. Okay. I will say Gen Z lah. Hi. Because dia akan cari jalan shortcut to solve things. Orang dulu dengan sekarang, kita panggil boomers dengan Gen Z. Pernah dengar tak? Boomers macam orang lebih berlanjut usia lah. Ya. Gen Z macam anak-anak muda sekarang. Seperti kita dua. Siapa yang... Kita bukan Gen Z Oh, tak ya? Kita tengah-tengah, millennial. Millennial, ya. Budak-budak sekarang lah pemalas. Mesti nak kena suruh. Baru buat. Baru buat. Nak kena cakap. Boleh. Tak jugalah, ada yang okey. Ada yang pandai-pandai juga. Pandai juga. I believe in working hard but also working smart. But taking shortcuts, no lah. I think life is fair. Ini orang Gen Z tapi dia punya jiwa dia boomer tau. Ya. Best way lah just to educate orang sajalah. Okay. Tapi kalau contohlah my mother also sampai sekarang pun pakai PayNow tak pas. Okay. Jadi we have to do it for them. Usually I would just teach them like, just be patient. Because they grow up being patient with us also. Faham, When we grow up. Buatlah. Budak-budak Gen Z dengan boomers kan? Siapa lagi pemalas? Boomers lagi pemalas. Terima kasih. Siren Iskandar telah turun padang untuk tanya anda tentang jurang generasi yang semakin ketara hari ini. Ya, dan macam-macam tindak balas dan respons yang kami telah terima. Dan untuk itu, Manja telah mengundang bukan seorang dua, tetapi 3 orang untuk kongsi pendapat mereka dalam Boleh Bual topik jurang generasi. Antara realiti dan persepsi, siapa yang harus mengalah, siapa yang harus belajar. Wow, meriah hari ini dalam studio kan. Selamat datang Abang Sujimi Muhammad. Selamat datang. Anaknya Christina Sujimi Selamat datang. dan pempengaruh Fika Zainal. Selamat datang Fika, Christina dan Mas Jimmy. Terima kasih jemput kita. Sebelum kita mulakan Boleh Bual untuk topik minggu ini, apa kata kita main game sikit lah kan? Ujian. Permainannya kita panggil, cakap apa ni? Kita nak bezakan slang Gen Z dan slang Gen X. Macam mana game dia lagi? Cakap apa ni? Ya, okey. Kita akan beri peluang kepada Abang Sujimi untuk uji anaknya Christina dan pempengaruh Fika slang old school atau slang Gen X. Kalau tahu, berikan makna dan contoh ayat. Okey. Jadi kita kerjasama. Boleh Mulakan 2v1 ni. Okey, kita mula dengan Abang Sujimi dulu. Okey, ini slang zaman saya. Okey, so cuba teka. Tapi Apa makna pernah dengar kental? sih. Pernah dengar Tapi Okey, tapi makna hari ini mungkin berbeza dengan waktu saya dulu. Cuba teka. jadi kental bukan wet. Itu semangat kental. Memang betul. Itu perkataan yang istilah betul lah. Tapi kita gunakan berbeza dulu. Nak cuba gunakan dalam ayat tak? Satu ayat. Okey. Pakaian anda sangat kental. Kurang positif. Okey, dia macam hobbit. Saya dulu kalau nampak orang yang let's say lah kawan saya pakai, dia ni seluar dia atas pusat lah, kental. Macam gitu. Jadi markah kepada Gen Z, betul kan dia punya saya makna atau terpaksa penggunaan? kasih setengah. Pasal apa? Dia sopan sangat. Yang ni, dia bukan zaman saya. Dia zaman sebelum saya. Okey, so I kasih you. Koyak. Agaknya. Selalunya kalau koyak macam sedih atau macam bad mood. Is it? Macam Adakah awak hidup dalam zaman 80-an? Generasi kita tak pakai koyak. Tak pakai. Tak pakai. Dia memang macam tak pakai. kadang-kadang pakai je. Pasal nampaknya macam Fika dah tahu dah pernah pakai benda ni banyak kali. Ya. Dia macam koyak macam ini. Tak dapat benda ni atau Okey. Tak dapat sebab tu koyak. Ya, kira macam Jadi macam rasa- frustrated, macam sedih. Ini bagus sikit. Bahasa saya macam koyak like Apa tak dia? betul. Bahasa. Macam tak Koyak. betul. Is it? Okay. Jadi macam kurang lengkap. Betul. Okey, ini zaman saya kita pun gunakan macam ini. Siapa yang lebih tepat? Tak, saya rasa kegunaan dia dua-dua boleh diterima. Walaupun sebenarnya makna dia ada kena-mengena dengan emosi kita. Emosi kita hancur, habis. Macam koyak rabak gitu. Yang terakhir, okey, you tahu tak apa makna kerek? okey. Dia macam stick girik dia ni. Macam Step action apa? lah. Like Action. Arrogant. Okey, tepat lah. Tepat. Tepat, betul. Okey. Full marks. Jadi dia dapat 2.5 markah lah. 2.5. 2.5 Okey, markah. not bad sih. Okey, buat Gen X pula. Sila. Okey, pertama.
Okey. Vibe check. Vibe check. Ini macam nak cek baju Nanti dia kaki dia Fit check. Ni vibe check. Vibe check. Okey. Kalau macam kita masuk restoran, kalau vibe check dia tak bagus, kita keluar gitu. Okey, macam sebenarnya dia tak payah ada ayat sangat. Dia just macam vibe check. Okey, aku tak faham. So macam mana nak paskan vibe check ni? Okey, kita letak Macam sekarang ni vibe dia check. Check. kira vibing lah. Sekarang vibing. Boleh? Okey. Terusnya. Terusnya. Okey, seterusnya. Ghost. Okey, ini saya pernah dengar. Pernah Kita dengar. tak macam you tak boleh post and ghost. Okey. Macam okey macam orang ni text you tapi ghost dia macam. Betul. Dia lesap lah macam kan hantu kan lesap kan. Jadi macam Jangan jadi macam hantu, jadi hilangkan diri. Wow. Betul. Betul. saya pernah dengar. Ada orang ghost abang Sujimi ke? Tak. Dia yang ghost, dia yang ghost. I kena berapa kali dah. Dengan anak sendiri. Seterusnya. Touch grass. Oh, ini saya tak tahu Tak tahu? Jadi macam dah menggunakan phone lama sangat, keluar touch grass. Take a break Tapi saya rasa touch grass lebih pada macam kembali ke reality. Oh ya. Macam jangan terlalu berangan sangat. Tak ada macam orang nak bilang kita salah ke betul Tak bisa. Natasha yang betul. Dapat markah. Millennial satu. Jadi nampaknya masing-masing ada persepsi tentang frasa ataupun slang yang dikongsikan. Jadi ini juga bermakna kita harus saling memahami dan juga belajar antara satu sama lain. Betul ke tidak? Ya, saya setuju. Dan mungkin kita tanya pada yang lebih berpengalaman. Orang muda kata orang lama tak fleksibel, tak Abang Sujimi. Jadi masih fikir cara lama, tak nak berubah. Saya pernah berbual dengan orang-orang macam my age lah kan. Kita kadang-kadang pun kita sedar diri yang kita ni kadang-kadang tak fleksibel. Pasal apa kita nak mengajar. Okey. Tapi kita tak tahu yang generasi muda ni, diorang sebenarnya dah tahu benda-benda ni. Diorang ada cara diorang sendiri. So cakap pasal flexibility ni kita kadang-kadang macam tak sedar yang kita kadang-kadang tak fleksibel. Wow. Baiklah Fika dan Christina, adakah anda rasa belia hari ini kurang beradab dan kurang sikap menghormati terutama kepada generasi lain? Pernah dengar sebenarnya. Bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Tapi I can understand kenapa lah ada statement macam gini. Mungkin sebabkan generasi kita kalau kita ditegur, kita pun Tak terima. bukan tak terima tapi rasa nak kena jawab kenapa kita membuat sesuatu itu. Faham. Jadi bila kita menjawab tu dah jadi macam tak menghormati. Buat Christina pun? Sama lah. Oh, sama? Sama. I feel like kena defend myself lah. Because saya tak buat salah. Saya tak buat salah. Anak ni tak pernah buat salah, bang. Saya tak salah, Pak. Saya cuma nak defend. Kalau saya buat salah, saya akan mengaku. Saya rasa saya setujulah kalau orang-orang muda memang diorang nak defend themselves lah. Itu datangnya salah faham. Pasal macam waktu kita kena marah, kita tak menjawab. Iyalah. Tak berani nak jawab. Jadi macam kita tak biasa yang kita boleh jawab sebenarnya. Nak tahu juga agaknya dari mana datang keberanian ini atau sikap yang lebih confident pada diri sendiri? Bukan tak rasa salah lah, tapi rasa dia macam it's a safe space for me to cakap what I feel gitu. Ya, hubungan Nana dengan ayah memang rapat. So I treat him as a best friend. So macam okay lah, I memang confident nak ceritakan apa-apa and I feel safe untuk kongsi perasaan saya lah. Abang rasa dengan wujudnya teknologi dengan media sosial, adakah abang rasa generasi abang ini ketinggalan? Bukan diri abang, saya tahu abang ni memang kerap dan up to selalu date, di konten, buat konten. Tapi generasi Saya rasa bukan dari segi teknologi, dari segi komunikasi. Kita masih belum dapat faham sangat bila diorang cakap macam gini, maksud diorang macam ni. Dari segi teknologi memang ada benda saya pun ketinggalan lah. Tak semua benda saya tahu. Tapi saya lebih pentingkan macam komunikasi. Saya hari ini kadang-kadang saya tak tahu kalau saya cakap macam gini okey ke tidak diorang. Dari itu yang saya rasa kita mungkin ketinggalan. Jadi kalau nak terus terang saya katakan teknologi mudah untuk kita belajar. Kita mungkin kalau ketinggalan kita belajar, tapi komunikasi ni susah kita nak kejar tau. Pasal kita hari-hari nak kena cakap kan.
Okey, buat Fika dan Christina, pernah tak rasa macam hilang kesabaran mengajar generasi yang lebih tua tentang teknologi atau trend masa kini? Mungkin tak sampai tahap hilang kesabaran. Okey. Dalam keluarga saya, semua orang akan tanya saya semuanya. Oh, semua? Bukan mak bapak, adik-beradik sekali? Jadi IT help desk ni Fika. Macam ID help desk, 24 hours. Kalau ada apa-apa macam mana nak pakai feature yang baru di Facebook. Jadi saya nak kena belajar Facebook, jadi saya boleh ajar mereka. Christina pula? Saya syukur ayah dan mami saya, they tech savvy. They are good with, so saya senanglah nak ajar. Mereka yang ajar awak untuk buat trend TikTok mungkin kan? Honestly ya. Tengok dia Selalunya dia yang dapat tangkap trend untuk saya. Untuk saya tengah tunggu je, nanti dia cakap yang ni mesti buat. So saya buat. Okey, sebelum kita akhiri segmen bual ini kan, mungkin kita nak dengar daripada anda semua. Kita take turns lah, okey? Apa agaknya yang anda ingin ayah anda atau ayah ni ingin generasi anak anda fahami tentang diri anda? Kita mulakan dengan yang muda dahulu, mungkin Fika dan Christina. Okey, mungkin dari kita lah Gen Z kan. Ada banyak yang boleh dipelajari, tapi sebenarnya dia tak complicated sangat. Jadi you can take your time untuk mempelajari at a place that you are comfortable with. Anything can ask us. Kita tak akan gigit. Jangan takutlah ya. Tapi yang takut Christina. Dia cakap macam tanya okey. Nak tanya boleh. Tapi jangan. Tapi Abang Suji ni pula apa yang generasi kita suka kongsi sebenarnya. Kongsi. Jadi kita kadang-kadang suka orang yang lebih muda tanya kita. Sama macam Yol suka kita tanya Yol kan. Ada antara kita tak biasa nak komunikasi dengan orang muda tau. Itu sebab diorang tanya soalan yang bukan-bukan bila you datang jumpa diorang. Jadi dia tanya, dah makan? Ataupun dah kahwin? Dia tanya soalan macam tu, tapi sebenarnya dia suka nak tahu perkembangan you. Tapi dia tak tahu macam mana nak sampaikan. Jadi you anggap macam, oh tak apa soalan ni macam ini, I cuba engage dia macam ini. Macam itulah. Saya setuju tau. Kerana saya rasa generasi kita mudah ambil hati. Betul. Tapi niatnya adalah untuk berbual atau tanya kabar sebenarnya. Ya, mungkin kita di sini pun kita dengar macam rumit macam susah, tapi sebenarnya saya rasa senanglah kan. Dan saya pasti dengan sifat toleransi, saling hormat menghormati, kita mampu rapatkan juga jurang antara generasi ini. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Sujimi, kepada Fika dan juga Christina sudi luangkan masa bersama kami di Manja. Ya, baiklah, Manja akan berehat seketika. Selepas ini kita akan ketahui siapakah 10 pemenang bertuah Golden Chance. Jumpa kami nanti dalam Manja. Shanti, inilah dia masa yang dinanti-nantikan oleh penonton Manja. Inilah dia segmen Boleh Menang. Dan segmen ini disiarkan secara langsung di Mediacorp. Shan, siapa agaknya 10 pemenang pertama buat minggu pertama ini? Untuk minggu ini untuk Golden Chance ni. Bagi yang telah berbelanja sempena Hari Raya yang lalu atau telah belanja bunda tersayang sempena Hari Ibu hujung minggu ini. Mungkin malam ini anda boleh menang dalam cabutan bertuah Golden Chance. Dan untuk ketahuinya, apa kata kita undang orang yang sentiasa dan selalu menggembirakan pelanggan-pelanggannya, Encik Azlan Syafi. Selamat datang Encik Azlan. Apa khabar? Terima kasih. Azlan ke minggu pertama cabutan bertuah Golden Chance. Betul. Ya, Encik Azlan, berapakah jumlah wang tunai yang bakal dinyanyi di pusingan Golden Chance kali ini? Untuk pusingan baru ini, Golden Chance akan menawarkan wang tunai sebanyak $97,222. Dan atas permintaan ramai, kami akan teruskan lagi dengan pusingan istimewa yang di mana 3 pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi $10,000 setiap seorang. Dan semestinya di pusingan perdana nanti, pelanggan yang paling bertuah akan menangi $22,222. Tetapi malam ini bagi pusingan yang pertama, 10 pelanggan bertuah Golden Chance akan menangi wang tunai $1,000 setiap seorang. Ini bermakna jumlah hadiah wang tunai yang mesti dimenangi pada malam ini adalah $10,000. Wow, wang besar $10,000 akan
dimenangi malam ini. Tapi sebelum itu, kupon-kupon sebelum dimasukkan ke dalam balang ini telah pun digaulkan. Ya, betul. Baiklah Cik Azlan, apa kata kita putarkan balang ini dan kita mulakan cabutan bertuah Golden Chance. Mari. Mari saya akan mulakan dahulu. Okey, Shanti, awak dulu lah minggu ni ya. Okey, ini je kalau nama anda disebut, anda lah pemenang bertuah di tangan saya. Yang pertama. Siapa dia? Dan yang kedua. Gigit tangan saya cabut kupon ini. Yang pertama, Abdul Jalil dari Bedok North Street 3. Okay. Dan pemenang kedua, Firman Shah Iskandar dari Lorong Limau. Yang pasarnya. Dua nama telah saya umumkan. Mana tahu orang rumah saya yang letak rumah saya ya. Oh, ada ya? Ya, tak tahu dia belanja macam mana saya tak tahu. Okey. Yang pertama. Okey, ini dia. Dan yang kedua. Okey. Abdul Rahim daripada Tampines Street 34 dan juga Ano Aryama dari Pasir Ris Drive 1. Wow, okey, 4 pemenang pertama telah pun diumumkan. Dua lagi nama saya akan cabut. Encik Azlan. Tu stop berat tu Encik Azlan ya. Baiklah, ini dia yang pertama dan yang kedua. Tersimpul rapi. Baiklah, yang pertama, Khazanah dari Jurong West Street 81. Tahniah. Dan juga Muhammad Farhan dari Bukit Batok West Avenue 3. Baiklah. Yang nombor 7 dan nombor 8 ya. Di tangan anda berapa? 4 ya. Okey. Okey, cuba dalam lagi lah Macam biasa, gaul lagi. Okey. 1 dan juga muka yang saya betul. 2. Okey. El Faiza Marlan daripada Tarpola Coordination, tak tahulah luar negeri agaknya ya. Dan juga Jamila daripada Hougang Avenue 1. Mungkin kadang-kadang nama alamat tu kita mungkin tak kenal. Mungkin ada nama baru, jalan baru di Singapura. Saya confirm tak ada. Dan ini kupon yang ke-9 dan ke-10 yang terakhir. Okey. Jangan ke mana-mana. Dua nama yang terakhir. Yang pertama, Nur Elia Sofia dari Tampines Street 82 dan Solia Walisa dari Yishun Avenue 6. Tahniah. Kami akan umumkan sekali lagi nama-nama pemenang. Saya mula dahulu. Silakan Cantik. Yang pertama, Solia Walisa dari Yishun Avenue 6, Nur Elia Sofia dari Tampines Street 82, Muhammad Farhan dari Bukit Batok West Avenue 3, Khazanah Sosman dari Jurong West Street 81, Firman Shah dari Lorong Limau dan terakhir Abdul Jalil dari Bedok North Street 3. Tahniah. Dan di tangan saya pula Jamila binti Farus dari Hougang Avenue 1, Ano Aryama daripada Pasir Ris Drive 1, Abdul Rahim daripada Tampines Street 34, El Faiza Marlan daripada Tarpola, saya tak tahu di mana ini ya. Tak mengapa ya. Ya, itu dia. Golden Chance akan hubungi semua pemenang tidak lama lagi. Ya, betul. Dan kami akan serahkan kupon-kupon ini kepada Cik Azlan. Silakan. Ini je 10 pemenang ya, Cik Azlan. Terima kasih. Baiklah, Cik Azlan. Bagi minggu kedua ni, berapakah jumlah yang bakal dimenangi dalam cabutan bertuah Golden Chance? Minggu hadapan, 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance akan berpeluang menangi wang tunai $1,000 setiap seorang. Dan ini bermakna wang tunai berjumlah $10,000 lagi yang mesti dimenangi pada minggu hadapan. Ya, dan sekiranya nama anda tidak timbul minggu ini, tak mengapa, anda masih ada peluang lagi untuk menangi wang tunai di minggu yang akan datang. Jangan risau. Betul, kata apa? Tua anda siapa yang tahu. Baiklah, terima kasih Encik Azlan. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Cik Azlan. Wow, Shanti, saya dapat information lagi satu ni, desas-desus lah. Yang awak akan bawa penonton ke satu segmen baharu. Apa dia? Ya, untuk segmen baharu ini, saya ke Konti Ria 897 untuk ikuti seorang DJ bertugas. Jadi, ayo bersama saya dalam Boleh Ikut. Ni feel dia duduk
duduk di atas kerusi seorang DJ. Amboi. Buat apa tu? Jadilah DJ. DJ part time sekejap. Okey. Susah juga. Betul. Sebenarnya kalau awak duduk kat sini, ini merupakan nadi bagi sebuah rancangan radio. Tempat paling penting, tempat paling panas lah. Tapi apa sebenarnya yang buat Niti ingin terus menjadi suara menghiburkan pendengar? Saya love radio sebab saya rasa radio ni merupakan satu wadah yang sangat intimate. Di mana seolah-olah kita berbual dengan teman baik kita. Ruang tempat tinggal yang terhad. Betul juga. 20 tahun yang dulu tu, kali pertama saya ke udara bersama dengan bos saya yang sekarang itu Azlin Ali. Dan saya ingat Ibi Sheikh selaku bos saya pada ketika itu, dia duduk kat itu, dia dengar setiap tutur perkataan saya bulat ke tidak, jelas ke tidak. Sebab di radio ni orang tak nampak muka kita. Orang dengar suara kita. Jadi kalau kita pelat, kita tak berbual dengan bulat, orang tak faham, orang akan tahu. Jadi sangat penting pertuturan kata kita tu. Saya harus bangun awal, seawal 5 pagi untuk bersiap-siap ke konti. Dan pada jam 6 pagi tu saya dah kena pastikan saya kena keluar rumah. Jam 7 pagi, saya dan Zuhairi akan ke udara hinggalah ke jam 10 pagi. Jadi kalau selepas jam 10 pagi, kadang-kadang saya akan ada mesyuarat. Kadang-kadang saya ada produksi untuk program saya. Pernah tak tersalah tekan butang? Saya tak PFL. PFL maksudnya suara pemanggil tu belum ke udara. Saya tak tekan PFL tu. Saya terus buat dia on air. Jadi dia sibuk kasih informasi dia semua. Satu Singapura, Malaysia dan Batam mungkin boleh dengar. Kalau tekan? Okey, kalau awak tekan ni, langsung pendengar akan terus dengar apa kita bualkan. Oh, okeylah. Anda juga pernah menjadi host untuk rancangan Hits Bandstand dan banyak lagi rancangan-rancangan hiburan yang lain. Ada tak pernah anda terfikir untuk switch mode radio terus ke TV? Kalau 100% tu taklah. Tak. Sebab cinta pertama saya tetap radio. Saya pernah mengacara rancangan-rancangan seperti Anugerah, di Pesta Perdana, SG Mania dan Terasi. Sebuah rancangan yang menyeronokkan kerana saya dapat menjadi pelbagai watak dalam kostum-kostum yang menarik. Mengacara di TV, saya boleh belajar macam camera work, bila kita mengacara mata kita, penampilan kita. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dah pernah lalui itu mengajar saya untuk menjadi pengacara yang lebih baik ketika mengacara di acara-acara luar. Tugasan ini memerlukan komitmen yang tinggi. Dari segi kreativiti, dari segi masa anda tak boleh cakap habis waktu pejabat dah habis. Sebab kreativiti tu sentiasa nak kena perlu ada. Inilah yang membuat saya bangun pagi bersemangat untuk berbual. Oh, jangan kata pendengar. Saya dan penonton manja rasanya meriah lain macam berada di Konti Ria hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Saya selalu ingat kerja penyiar radio ataupun DJ ni setakat on air sahaja. Sehinggalah saya dapat ikut Niti ketika dia sedang bertugas Snap. Sekarang baru saya tahu apa yang awak lakukan. Memanglah tak semudah mana. Kalau ada pasangan kan best juga kan, boleh sembang, ada teman untuk ajak berbual. Imajinasinya harus kuat ya. Wah, sudah tentu ya bukan mudah untuk membuat sesebuah rancangan radio itu berjaya. Seperti rancangan Niti yang telah menangi rancangan audio terbaik dalam Pesta Perdana 2023 dengan rancangan Entity. Dan rancangan audio siapa pula agaknya akan menang nanti pada Pesta Perdana 2025? Nantikan 24 Mei 2025. Wah, berdebar nampaknya. Tapi it's okay. Apa kata kita chill sekejap dengan persembahan artis boleh dengar minggu ini? Wow, dengan lagunya Sayang Semua, mari kita saksikan Syaz Smooth. Kata banyak yang ku tak dapat luahkan, dan maaf janjiku tak pernah ku abaikan. Lepaskan rasa hidup yang hanya sementara.
cinta kekal selamanya. Dan jika aku tak perlu akan rasa, dan jika ku bangun semua tiada, tak dapat untuk memutahkan rasa, ku kan selalu bersama tercinta. Bila di dunia sayang semua hingga ke surga. Hai guys, sebelum rehat tadi kita telah pun saksikan persembahan Syah Smooth dengan single terbaharunya Sayang Semua. Jadi Syah, sayang siapa ni? Semua dia nak sayang. Apa? Apa tanya ni? Okey, kalau ikut lagu, Ya. sayang tu is for family, untuk keluarga. Yes. Jadi apakah mungkin inspirasi di sebalik lagu Sayang Semua itu? Okey, jadi lagu ni dia punya inspirasi is saya punya arwah abang Muhammad Syafiq. Jadi dia dah 1 tahun dah tak bersama kita lagi. Jadi saya dapat title tu Sayang Semua kerana to remind everyone untuk sayang semua yang masih ada lah. Jadi jangan don't take time for granted gitu. Jadi masa saya tulis lagu ni saya dapat title Sayang Semua tu, terus saya ambil saya punya komputer, saya duduk kat luar dapur dah sebenarnya tulis lagu ni. Ilham tu datang mana-mana ya? Mana-mana. Jadi saya tulis lirik tu dalam 30 minit, lagu dah siap. Wedik, 30 minit. Ini kira lepaskan semua perasaan macam gitulah. Tapi sebenarnya semua in total 3 days. The next day saya pergi rumah kawan saya, dia tolong gitar solo. Dan the next day saya dapat dia cover art, terus saya post. Wow, 30 minit tulis lagu, 3 hari dah post. Semua settle. Dan Zain, Syaz bukan saja hebat dalam dunia muzik, Syaz juga hebat dalam dunia lakonan. Buat telemovie Stigma. Ya. Okey Syaz, kita ada soalan panas untuk anda. Okey. Boleh. Soalan panas sebenarnya ni. Okey, dalam dah banyak Jadi Syaz harus pilih nasib anda bagaimanalah. Kalau terlampau panas tu cakap saja. Okey, soalan pertama Is. Apakah soalan pertama? Sabar, sebelum saya tanya, saya nak tengok rambut awak dulu. Boleh tak buka topi sekejap? Okey, tak apa. Ibu awak agak marah bila rambut awak diluruskan untuk salah satu rakaman rancangan hiburan khas. Jadi kita nak tahu apa yang terjadi, Syaz. Okey, jadi pada masa tu saya baru je buat rambut, baru je perm rambut. Jadi sebelum tu saya kena pakai wig tau. Jadi sebelum tu wig tu untuk apa? Sebenarnya memang tak payah straightkan rambut. Okey. Time tu kena pakai wig aja. Okey. Tapi time pakai wig tu pun saya macam tak selesa. Okey. Lepas tu the next day dia orang straightkan rambut, tapi saya grew to love it. Saya tiba-tiba suka rambut tu yang dah straight tu. Tapi rambut asli awak? Rambut saya memang straight. Jadi awak suka rambut lama awak balik lah kira kan? Itulah. Tapi it's been 6 years. Dah 6 tahun saya perm rambut. Dan after that, lepas the show dah habis, saya keluar tengok ibu saya, dia marah. Kenapa dia marah tu? Kenapa dia marah? Kerana apa? Pasal buat rambut mahal lah. Jadi. Okey. Soalan seterusnya. Silakan. Wow. Okey, Syaz, silakan. Saya akan bacakan soalan dulu. Okey. Okey, Kam. Mari saya baca. Okey. Jika diberikan pilihan untuk genre muzik yang lain, anda pilih dandut atau keroncong? Mana satu? Wah, dua-dua memang saya tak minat. Kena pilih satu. Pilih satu. Dangdut lah. Tapi kalau dangdut kena gelek tau. Boleh gelek ke?
Boleh cuba lah. Kalau dah boleh nyanyi, dah boleh lakon, gelik tu tak ada apa-apa, Zee. Okey, soalan yang terakhir. Okey. Siapa baca? Saya juga ya? Ya, Is. Silakan. Mari. Wah. Berikan satu judul lagu untuk, bukan untuk keluarga, bukan untuk semuanya ya. Untuk girlfriend awak. Dah berpunya ke? Belum. Okey, untuk girlfriend awak yang akan datang. Bakal girlfriend. Ya, bakal girlfriend awak. Okay, kasih nama. Boleh lah, 30 minit boleh buat satu lagu. Nama. Nama Ariana. Ariana Tiara Jacqueline. Ariana Tiara Jacqueline. Panjang kan nama? Okay, saya bikin part 2 lah. Part 2, tapi this one bukan sayang untuk family. Okay. Ni sayang apa? Apa nama dia? Sayang Aisyah Tiara Jacqueline Putri kau. Panjang. Orang nak type je dah. Tak nak dengar lagi dah kan. Okey, mungkin Putri lagi senang. Buat lagu ini, awak jangan gunakan perkataan seperti sayang ni semua. Tak boleh Kena gunakan perkataan baru. Boleh? Boleh. Oh, nampak. Nak saya mulakan dengan drama ke? Boleh betul? Cuba. Dah, awak stop. Saya tak boleh konsentrate. Sepi ku di sini. Sendiri menantikan Putri. Baiklah Syaz, terima kasih kerana anda sudi bersembang dengan kami di Studio Manja ini dan kami harap anda akan terus berjuang dan kami akan sokong anda dari belakang dan kami betul-betul harap anda dapat keluarkan lagu-lagu yang sesedap sayang semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan ini berakhir sudahlah episod pertama Manja musim ke-10. Dan kita juga telah sempat jenguk ke dalam konti radio dan mengetahui tentang apakah tugas seorang penyiar dan penerbit radio dalam segmen baharu Boleh Ikut. Seperti yang mana kita sembangkan tadi, yang menjadi tanggungjawab kita untuk saling memahami antara generasi dulu dan sekarang bersama tetamu manja dalam Boleh Berbual bersama Sujimi, Christina dan juga Fika. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya setujulah Is dan saya rasa juga ia menjadi satu tanggungjawab generasi hari ini untuk terus melestarikan makanan tradisional seperti mana yang telah diusahakan oleh Sarah Nurul dengan kuih cang tradisional ataupun dumplingnya tu yang berusia hampir 2000 tahun. Minggu hadapan kita akan sembangkan topik yang lebih hangat lagi, iaitu banyak membaca belum tentu boleh pandai. Betul ke tidak? Okey, kita nantikan minggu hadapan bersama tetamu undangan kami ya. Dan saya dengar minggu hadapan Natasha nak makan burger. Saya punya time makan. Okey, boleh. Kalau nak tahu burger apa, jangan lupa bersama kami sekali lagi pada minggu hadapan dalam Manja.